dalam mengemudi arus perubahan yang semakin kompleks pada masa kini, suka atau tidak pejabat awam harus membangunkan kapasiti intelektual pada diri masing-masing bagi mencerna, menganalisis serta menterjemahkan aspirasi rakyat dalam setiap. Sebagai contoh, cabaran utama kita khususnya KKR dan juga LLM bila wujudnya di luar sana, misalnya gerakan Brotherhood yang sentiasa mencabar bukan saja agensi pelaksana, malahan pihak berkuasa tempatan untuk melihat jalan-jalan sehingga kan mereka menandakan jalan untuk ditampal, dan kalau tidak mereka akan melakukan tampalan. Kalau kita menganugerahkan organisasi ataupun individu dengan tahap pencapaian mereka, mereka juga memberi anugerah, tapi anugerah